juga lagu raya ni. Okey. Hong Leong Beng pun tak ketinggalan mengeluarkan lagu Ramadan Raya bertajuk Senyum Senyum Raya yang dinyanyikan oleh Alif Sata. Video muziknya boleh ditonton di saluran YouTube Hong Leong Beng dan juga boleh di-stream di pelbagai platform digital. Alright, jadi kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita terus saksikan temu bual bersama dengan penyanyinya Alif Sata. Roll it. Roll it. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Ayo nak beritahu yang Alif ada lagu raya baru bersama dengan Hong Leong Beng. Senyuman mesra di hari yang mulia, bermaaf-maafan sesama kita. Memang best masa kami rakam lagu ni. Sebab apa? Lagu ni carries the theme of kita mengajak untuk sentiasa menggandakan amalan yang baik. Jadi benda-benda basic ni memang kita tak boleh lupa, kan? Beramal baik ni memang tuntutan agama kita. Tapi bukan saja untuk orang lain, tapi untuk diri kita juga tu pun penting. Seperti amalan pengurusan kewangan yang baik. Ini penting sebab kita juga kena sentiasa jaga situasi kewangan kita. Dah 3 tahun dah Alif bersama dengan Hong Leong Beng dan banyaklah amalan-amalan yang baik tentang kewangan yang Alif belajar. Tapi yang paling penting kat sini nak beritahu adalah bila kita nak dapatkan nasihat kewangan, pastikan daripada sumber yang bertauliah. Sebab apa? Sekarang ni banyak scam. Lagi satu, sabar itu separuh daripada iman. Bila kita melakukan apa-apa pelaburan, kita kena tahu kita ambil ni adalah dengan risiko yang sederhana, kita sabar dan tak gopoh. Sebab apa? Bila kita rasa nak cepat sangat, itu yang kita kena scam. Dan bagi mereka yang ada anak pula, Hong Leong Beng ada HLB 3-in-1 account junior. Kita dapat didik anak-anak kita untuk bertanggungjawab menjaga kewangan diorang dari kecil lagi. Alif ada 3 account junior yang Alif jaga, 3 orang anak Alif. Dan diorang sendiri spend menggunakan kad yang kita ada. So macam-macam untuk mengajar mereka penggunaan kewangan dan untuk diorang bertanggungjawab dengan duit diorang sendiri. Jadi dengan amalan ni, kita semua dimurahkan rezeki insya-Allah, tapi jangan lupa untuk kita kongsi rezeki kita juga. Sekarang ni kita ada e-zakat yang senang je. Kita semua boleh bayar secara online. Okey, itu saja untuk kali ini. Alif nak ajak korang semua check out lagu raya terbaru Alif Sata and the Locals bersama dengan Hong Leong Beng, Senyum Senyum Raya di YouTube Hong Leong Beng, ataupun korang boleh dengarkan di Spotify dan juga di Apple Music. Selamat berpuasa. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin.